Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, 5/2025 di Langkawi telah pun bermula untuk tahun ini. Namun pada kali ini terdapat beberapa isu yang telah viral di media sosial. Apakah yang berlaku? Difahamkan sebanyak 27 laporan telah diterima berhubung kerosakan kediaman penduduk kampung dipercayai akibat gegagalan semasa pertunjukan udara sempena pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2025 ataupun 5/25. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata, semua laporan akan disiasat sebelum diserahkan kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pihaknya mengambil maklum dan tidak akan mengabaikan dakwaan kerosakan rumah penduduk yang dilaporkan berkaitan 5/2025. Semoga isu ini dapat diselesaikan dengan baik dan kepada semua mangsa yang terlibat diharapkan bersabar dan kekal tenang. Berikut adalah video yang telah dikongsikan di media sosial. Sliding down. Allahu Akbar. Pecah habis. Bukan tingkap pun. Allahu Akbar. Jam. Tak kuat. Kat rumah, kita bagi wis tu lalu je. Sebab dia kami kat sana pun kami mengutus ada yang baring pun ada. Kami tak beri. Tadi kat sini ya. Tak tahu lah yang atas tadi yang ni berangkat. Untuk penduduk sekitar ni kami cadangkan, kami bagi cadangan kami kenderaan tu ketika rumah pun tingkap melalui kita buka semua. Mana kita buka semua jangan. Bagi dia lalu. Kereta apa sekali. Habis letup tak apa lah. Kita nak lepas yang tu ya. 3 kali ganda silap tadi sikit. Ya, sama lah. Bukan defect. Jadi budak tak sesuai lah. Budak tak sesuai. Kami nak serangan. Tapi form tadi form training. Tadi training kan? Satu training. Ya. Ada yang baru tu mana baru teknik yang fokus nak clear je. Suka lah. Tapi yang baru tumpang tu memang bila pada kami tak lari kan. Malam ni kan. Tadi memang kuat lah tadi kan. Kali yang baru tumpang tu memang bila pada kami tak lari. Yang aku malam ni kan. Tadi memang kuat lah tadi tu kan. Jangan ni. Pada kali kan. Patut yang 3 kali ganda. Sebab 3 kali. Lusa standby. Lusa esok cuti kan. Okay, esok kali yang tak lusa. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.